Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM menafikan dakwaan bahawa pasukannya menjalankan latihan di Masjid Rusila Marang pada 19 September lalu. Ketua Pengarah APMM Laksamana Maritim, Rosri Abdullah menjelaskan masjid berkenaan hanya menjadi lokasi singgah untuk para pelatihnya menunaikan solat sebelum meneruskan tugasan. Rosli menjawab dakwaan Ketua WIP PN Taqiyuddin Hassan di Dewan Rakyat semalam. Masuk dalam masjid pakai kasut, masuk ke kawasan sembahyang perempuan, masuk dalam itu dan mengadakan penggeledahan dan sebagainya, menimbulkan rasa cukup tidak senang di kalangan rakyat yang berada di situ. Apa yang berlaku itu adalah latihan komando APMM dalam sebuah masjid tanpa pengetahuan pihak pengusaha masjid. Apa ini? Adakah ini SOP Kementerian Dalam Negeri? Apakah ini gara-gara ulangan peristiwa Memali tahun 1985? Mengulas lanjut, Rosli mengecam dakwaan tersebut sebagai tidak berasas yang boleh mencalar imej pasukan itu. Katanya pihak masjid telah dimaklumkan lebih awal mengenai kehadiran pelatih dan tiada sebarang gangguan terhadap jemaah.